individu PERSOAL selebriti solat atau tidak. Sisi Iman kata sentiasa ambil wuduk sebelum make up. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Penyanyi Sisi Iman berkongsi cara yang dilakukan olehnya bagi memastikan ibadah solat 5 waktu tidak terabai meskipun sibuk dengan tuntutan kerja bergelar sebagai seorang anak seni. Menerusi hantaran di Threads, Sisi atau nama penuhnya, Sisi Iman Muhammad Kamil memberitahu sering mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum mengenakan solekan. Langkah tersebut memudahkannya untuk terus menunaikan solat sebaik sahaja masuk waktu, tanpa perlu tergesa-gesa menanggalkan solekan. Kalau macam saya selalunya memang ambil wuduk sebelum make up. Nanti bila masuk saja waktu, sarung saja telekong dan solat. Ni video abang saya ambil Sabtu lepas. Nak solat maghrib dan show jam 9 malam. Siapannya, semalam. Menurutnya lagi, sekiranya perlu ke tandas, dia akan menyelesaikan urusan tersebut terlebih dahulu sebelum kembali bersolek semula bagi memastikan wuduk yang diambil kekal sah.